Hai semua, selamat petang. Nama saya Nur Azli Nakiah binti Azman, nombor matrik 29964. Video saya kali ini saya akan berceritakan berkaitan dengan bagaimana pengurusan co-curriculum bagi kelab tamping bowling di sekolah menengah saya dijalankan. Adakah ia tersusun? Adakah ia berstrategi? Nak tahu? Nantikan. Bye. Ketika saya umur tingkatan 1, saya bersekolah di SMK Seri Gading yang terletak di Seri Gading, Batu Pahat, Johor. Saya terlibat dalam kelab sukan dan permainan iaitu tamping bowling sejak tingkatan 2 pada tahun 2016 sehinggalah saya tingkatan 5 pada tahun 2020. Pada masa tersebut, saya telah dilantik sebagai seorang naib sutiausaha kelab. Sepanjang penlibatan saya dalam kelab ini, saya berjaya mendapat tempat kedua di peringkat kejohanan daerah dan tempat ketiga berkumpulan pada peringkat negeri Johor. Sepanjang saya melibatkan diri dalam pertandingan, saya mendapat menambah ilmu pengetahuan tentang kemahiran teknikal dan strategik permainan. Sebagai contohnya, dahulu bekas pemain bowling sekolah saya iaitu senior selalu berkongsi informasi tentang bagaimana cara untuk membaca dot lamp, jenis minyak lamp dan cara untuk saya sesuaikan teknik balingan mengikut jenis-jenis bola. Kesemua informasi ini merupakan aspek yang paling penting dalam pertandingan, terutamanya dalam peringkat yang tertinggi iaitu peringkat daerah, peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Secara tidak langsung dia dapat meningkatkan kemahiran dan menambahkan prestasi skor saya dan rakan-rakan seperjuangan. Manfaat yang kedua adalah saya dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan sokongan terhadap rakan-rakan kelab, terutamanya ketika hari perlawanan. Semasa hari perlawanan dahulu, semua ahli diwajibkan untuk memberi sokongan semangat ataupun cheers kepada peserta sekolah walaupun mereka tak dapat melakukan balingan-balingan yang terbaik. Selain itu, apabila kami melakukan kesalahan, senior ataupun bekas pemain sekolah juga dan guru turut membantu membaiki kesalahan kami dengan memberi cadangan penambahbaikan balingan. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan semangat pasukan dan motivasi diri untuk terus berjuang demi pasukan. Manfaat yang ketiga yang dapat saya terima adalah penyertaan pertandingan dapat meningkatkan daya tahan mental saya yang baik. Seperti mana yang kita tahu, tamping bowling merupakan satu sukan yang bukan sahaja secara teknikal namun dia turut bermain dengan emosi dan mental pelajar. Melalui penlibatan sukan ini, saya dapat menstabilkan emosi untuk kekal tenang dan fokus sepanjang melakukan setiap balingan. Yang pertama adalah dari segi sistem komunikasi antara guru penasihat dan pelajar yang sangat baik. Sebagai contohnya, pada dahulu, guru penasihat kelab saya telah membina kumpulan WhatsApp untuk menyebarkan sebarang informasi berkaitan dengan pertandingan. Sebagai contoh, guru akan memberi maklum nama-nama peserta yang terpilih untuk bertanding di peringkat daerah dan tarikh-tarikh yang penting untuk pelajar ambil maklum. Jadi, komunikasi dua hala dia secara tak langsung dia dapat memudahkan pengurusan sepanjang persediaan perlawanan berlaku. Terdapat beberapa kelemahan pengurusan. Yang pertama adalah sekolah dan kelab kurang peruntukan dari segi penyediaan alat permainan dan wang. Semua peserta perlu sediakan sendiri wang untuk beli bola bowling dan bayar kos latihan mingguan. Dulu semasa saya sebagai seorang pelajar, saya merupakan pelajar asrama yang perlu naik bas setiap minggu untuk datang latihan bersama senior di Batu Pahat Mall yang ambil masa dalam 45 minit daripada asrama. Selain itu, pengangkutan turut tidak disediakan sepanjang sesi latihan kami. Melalui kelemahan tadi, saya ada dua penambahbaikan cadangan iaitu mendapatkan jana sumber kewangan secara kreatif dan bersepadu. Mungkin sekolah boleh dapatkan tajaan daripada Parlimen DUN ke ataupun pusat bowling yang terdekat. Kalau permintaan daripada DUN boleh membeli alat keperluan bowling macam bola. Mungkin juga boleh dapat diskaun harga latihan atau akses jurulatih secara percuma. Sekolah juga boleh membangunkan pusat mini bowling di sekolah. So, ini dapat memupuk kebergantungan yang minimum kepada kos bajet sekolah. Walaupun pengurusan sekolah saya ada kelemahan, tapi terdapat juga amalan terbaik yang boleh dijadikan contoh kepada sekolah lain, iaitu amalan terbaik dalam body system dan team cheers.
kita boleh jadikan bekas pelajar tu yang berjaya sebagai mentor kepada pelajar baru, iaitu mentee. Mungkin mereka boleh melaksanakan pembinaan identiti pasukan. Contoh macam logo, slogan atau sorakan tersendiri bagi setiap sukan permainan ataupun kelab persatuan yang berjaya wakil sekolah ke pertandingan peringkat daerah dan sebagainya. Badi ni dia boleh juga bimbing pelajar baru dari segi teknik, etika dan pelbagai dalam pertandingan. Mereka dapat membina semangat pasukan dan kekitaan kepada ahli baru yang akhirnya membawa kepada suasana positif di dalam pengurusan kelab berpasukan, terutamanya ketika pertandingan. Pengalaman menyertai pasukan tim bowling telah membentuk saya untuk menjadi seorang individu yang lebih berdisiplin. Saya belajar untuk hadir latihan secara konsisten, mengatur masa antara akademik dan kurikulum serta menjaga kesihatan fizikal dan mental demi prestasi yang baik. Selain itu, penyertaan dalam pertandingan saya juga telah meningkatkan keyakinan diri saya daripada seorang yang pemalu, dan kini saya menjadi lebih berani tampil ke hadapan dan mewakili sekolah. Selain itu, saya turut berasa tanggungjawab sebagai seorang ahli pasukan. Saya mula memahami pentingnya komitmen dan konsistensi dalam setiap latihan dan pertandingan. Saya belajar bahawa setiap ahli pasukan memainkan peranan penting dan kegagalan saya untuk hadir atau memberi tumpuan boleh menjejaskan keseluruhan pasukan ini. Ini dapat memupuk rasa tanggungjawab yang tinggi, iaitu memikul peranan dengan serius, menepati janji kepada jurulatih dan rakan sepasukan serta berusaha memberikan yang terbaik setiap kali berada di dalam perlawanan. Sikap ini saya bawa sehingga kini dan ia sangat berguna dalam kerjaya saya sebagai seorang guru, di mana saya perlu bertanggungjawab terhadap perkembangan akademik dan sahsiah murid. Kemahiran insaniah juga turut menjadikan saya sebagai seorang yang baik. Tamping bowling bukan hanya permainan individu, tapi juga sukan yang menuntut kerjasama sepasukan. Saya belajar untuk bekerjasama dengan rakan-rakan, memberi sokongan moral antara satu sama lain dan menyelesaikan konflik secara matang. Selain itu, saya juga mengasah kemahiran komunikasi dengan belajar mendengar arahan jurulatih, berbincang strategi dengan ahli pasukan dan berinteraksi dengan pasukan lawan secara berhemah. Hal ini dapat membantu dalam kerjaya saya sebagai seorang guru untuk berinteraksi dengan pelajar, guru maupun ibu bapa dengan baik. Saya ingin memperkasakan penyertaan murid dalam sebarang kelab dan persatuan yang saya ketuai dengan mewujudkan persekitaran yang inklusif dan memberi peluang kepada semua murid tidak kira latar belakang untuk mencuba dan berlatih dalam kegiatan ini. Saya harap pelajar dapat membina kemahiran, disiplin dan meningkatkan prestasi kurikulum sekolah. Sekian, terima kasih. Thank you for watching.